Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Zodes, English Mesin 6A, dan untuk kelas kali ini, untuk video kali ini saya akan ajar tentang satu teknik penceritaan komik yang paling klasik untuk Jepun, iaitu Kisho Tenketsu. Kisho Tenketsu. Okey, untuk teknik ni, dia sebenarnya satu konsep yang sangat-sangat senang sebab yang lebih kurang macam satu formula yang kita selalu guna dalam SPM pernah, dalam Komsas kalau kau ingat dulu masa belajar. Iaitu apa maksud dia? Dia lebih kurang macam key ialah intro, dia ada development, dia ada twist, dan last sekali mesti ada conclusion. Iaitu intro ni ialah key ni ialah intro dia, show ialah development, then ialah twist, ketsu ialah conclusion. Ini satu model cerita atau formula yang paling famous dekat Jepun. Kalau western biasanya dipanggil sebagai 3-act structure. Apa yang ada dalam 3-act structure iaitu dia ada setup, dia ada confrontation, dan juga dia ada resolution. Okay, ini ialah untuk 3-act structure. Apa beza 3-act structure dengan Kisho Tenketsu? Setup ni dengan intro. Apa itu intro? Apa yang ada dalam dua-dua ni? Dalam fasa intro ni, kita akan elaboratekan dia punya status quo. Macam mana kita nak define status quo? Cara dia senang. Status quo ni ialah apa setup dalam cerita yang kita nak sampaikan dalam tu. Jadi apa cara nak buat status quo ni senang saja. Kita gunakan teknik 5H 1W. Dia who, where, when, what, why. 5W 1H silap. Okay, 5W 1H. Who, where, when, what, why dengan how. Yang basic tu. Dan juga dalam fasa intro ni kita ada declarekan dia punya yang pasal who ni, dia punya karakter, dia punya setting tempat, apa-apa saja supaya boleh sebagai persediaan untuk sampaikan cerita kita tu. Kemudian development ni ialah develop further the intro. Kita punya elaboration ni lah. Elaboration dari segi apa? Of course daripada ni intro kita kembangkan. Lepas tu twist ni kita change dia POV. Change dia POV ni macam kita try untuk sampaikan cerita dengan perspektif yang berbeza daripada orang lain tu. Contohnya macam kita buat cerita pasal orang tu nak sedekah kan. Sebenarnya dia sedekah RM10. Lepas tu dia balut RM10 tu dengan RM1. Okay, macam RM10 dia kecil-kecil kan. Lepas tu RM1 tu dia digulung kat luar kan. Lepas tu dia pun sedekah dalam tu. Lepas tu orang tanya lah, kenapa sedekah sikit sangat? Tak apa, yang penting ikhlas contohnya. Lepas tu apa twist dia? Last panel ataupun ketika twist tu dia zoom in dekat duit, rupanya ada RM10. Itu contoh POV. Mula kita bawa pembaca fikir dia derma RM1. Rupanya derma RM10. Change dia POV. Kita cuba untuk ubah perspektif cerita untuk ubah kejutan kepada pembaca. Kemudian last sekali ialah conclusion. Bring back both POV to a unified ending. Ini basically dia punya penjelasan dia. Dia punya POV tu kan ada dua kan. Daripada intro yang kita perkembangkan dan juga twist iaitu POV yang lain. Lepas tu untuk ketsu ni iaitu conclusion, kita cuba gabungkan dua-dua ni. Jadi macam cerita yang saya cakap tadi pasal derma. Dan sekali peleraian dia ialah orang tu masih tak tahu dia sedekah RM10. Dia sebenarnya sedekah, diingatkan dia sampai dia sedekah RM1 pada masa yang sama yang sedekah tu pun sebabkan atas dasar ikhlas dan dia tak nak riak, dia pun senyap saja. Dia rendah diri kata tak apa, rasakan ikhlas. Okay, daripada cerita ni kita boleh tengok bahawa dia punya unified ending ialah peleraian ni ialah orang tu tak tahu pun dia sedekah, dan pada masa sama orang tu berjaya lah buat
mission dia, iaitu dia nak sedekah RM10 tanpa orang tahu. Kenapa dia buat benda tu? Yalah, dia tak nak supaya orang muji-muji dia lebih ke. Jadi untuk Kishore Tenketsu ni basically itulah. Dia boleh kita anggap dia punya 4 fasa ni kan, dia punya intro, dia punya key development, dia punya show, twist, dia punya ten, dan juga conclusion ialah Ketsu. Jadi lebih kurang macam graf dia ni. Intro kan, mula kita mesti ada satu tempat kita start. Lepas tu kita ada juga conclusion, satu ending yang kita nak capai. Jadi untuk ni kita boleh bayangkan dia naik ke atas. Intro bila dah set up tapak dengan jelas, dia boleh naik ke atas. Dia punya perkembangan. Lepas tu masa twist kita pusing. Biar orang terkejut. Lepas tu last sekali baru conclusion. Basically macam graf cerita je. Dia tak jauh sangat beza. Selain daripada 3-act structure, saya nak juga sentuh pasal karangan kan. Masa kita SPM dulu, lebih kurang macam konsep 3-act structure. Iaitu dalam karangan kita, SPM format, kalau korang ingat lah, first kali kita kena ada intro, perenggan intro kan. Kemudian dia ada, nombor 2 dia ada isi, dia punya point-point dia kan, 3 point. Lepas tu last kali ketiga, dia punya ending, dia punya conclusion. Basically lebih kurang macam tu je. Cuma bezanya, kita ada extra sikit iaitu 10. 10 ni penting supaya dia dapat bawa kejutan lah kepada pembaca, sebab kita bawa something yang orang tak sangka kan. Nama pun plot twist. Dan plot twist ni kebiasaannya dia lebih kekal daripada kita. Kita macam sepanjang cerita kita bayangkan oh macam ni buku, tapi rupanya tak macam tu. Dan ini memang sangat-sangat abstrak, tapi konsep ni sebenarnya boleh diaplikasikan dalam apa-apa saja cerita. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.